Kita tak ada data sebab kita dimaklum tiada ada ni banyak jenis. Jadi kita tak dapat data kecuali daripada ADK lah. Beginilah bila pemimpin tak bersedia, tak ada inisiatif dan tak peduli. Bila wartawan minta Esko Pendidikan Pengajian Tinggi, Teknologi Hijau, Digital dan Inovasi Negeri Kelantan, Wan Roslan Wan Hamad, beri ulasan tentang isu peningkatan kes dadah di negeri dia sendiri, jawapan yang diberikan langsung tak mencerminkan tanggungjawab seorang Esko. Kita tak ada data sebab kita dimaklum tiada ada ni banyak jenis. Sebab Kelantan pun kata tinggi satu jenis, kecuali daripada ADK lah. Ada data tu saya boleh ulang. Sebab Kelantan ni mungkin dadah ni yang tinggi, dadah lain negeri lain. Kalau tak ada data, usahalah cari. Data tu boleh minta dari AADK, PDRM, JKM dan pelbagai agensi lain. Rakyat undi, gaji dibayar dengan duit rakyat. Tapi bila ada isu besar yang patut diambil serius, dia buat macam tak tahu. Hakikatnya, kenyataan pelik dari pemimpin PAS bukan perkara baru. Ini cuma satu lagi dalam siri panjang kenyataan yang sering buat rakyat tepuk dahi. Contohnya, Presiden PAS sendiri, Haji Abdul Hadi Awang, pernah menyuruh pengundi Islam di Air Kuneng supaya utamakan kemenangan politik dengan tangguhkan ibadah haji dan umrah. Beliau bandingkan kempen pilihan raya dengan perjanjian Hudaibiyah yang menghalang Rasulullah SAW menunaikan umrah. Ini sebenarnya salah guna sejarah agama untuk kepentingan politik. Timbalan Presiden PAS, Tuan Ibrahim Tuan Man pun tak kurang juga. Dalam PRK Sungai Bakap, beliau bangga yang calon Perikatan Nasional ketika itu ada ISO 14001-2015. Yang lebih lagi beliau mempunyai ISO 14001 tahun 2015. Ini bukan calon-calon tokoh kita. Nak tergelak pun ada. ISO tu standard pengurusan alam sekitar. Kebiasaannya untuk kilang, bukan untuk manusia. Bukan itu saja, ada satu lagi yang kelakar. Dalam salah satu ceramahnya, Tuan Ibrahim sebut tentang seorang pakcik yang terpaksa berhenti di tepi jalan kerana motosikalnya kehabisan minyak. Beliau salahkan penyasaran subsidi di sel bersasar. Saya ingat ada seorang pakcik derek motor. Saya kata, pasal apa pakcik? Kenapa rosak ke tak? Dia kata habis minyak. Dulu boh RM5 sampai rumah, sekarang boh RM5 tak sampai rumah. Sejak bila lah motosikal guna diesel? Inilah akibatnya bila terlalu gairah nak kritik kerajaan sampai fakta asas pun tergolek. Tak cukup dengan itu, Ahli Parlimen Kapar, Dr. Halimah Ali pernah mendakwa menu Rahmah boleh menyebabkan kanser dan autism. Jangan sampai rakyat Marhain B40 diberikan bekalan makanan yang low quality dan mungkin juga menyebabkan mereka terdedah kepada kanser, autoimmune disease, autisma dan sebagainya. Ada lagi. Exco Pelancongan Kelantan Kamarudin Makno pernah cadangkan agar aktiviti luncur air dan makanan tradisi musim banjir dijadikan tarikan pelancong. Dia lupa agaknya yang waktu banjir itu ribuan rakyat Kelantan sedang bergelut dengan lumpur, rumah tenggelam, harta benda hanyut. Dan akhir sekali, siapa yang boleh lupa kenyataan bekas timbalan Ketua Pemuda PAS Kelantan Nur Azhariza Muhammad Alawi masa PRU 14 dulu. Allah Subhanahu Wa Ta'ala, adik kakak, kalau nak tolong kita 1000 cara dia boleh tolong. Walaupun kita ni masuk pilihan raya bukan perang, Allah boleh je hantar malaikat berupa dengan siapa tak klik. Pakai IC cacat beratu duduk depan kita. Kita kenal sayang kita muka skafo. Mu gelik meh? Kata kita siapa kita tadi, dia jawab. Apa kepah tu? Mesti dia. Sebenarnya, banyak lagi siri-siri kejadungan yang dipamerkan oleh pemimpin PAS. Bayangkan ya, kalau beginilah tahap pemimpin yang rakyat pilih, jangan terkejut kalau negeri mereka terus ketinggalan. Bila kita biarkan orang tak berkelayakan pegang jawatan penting, yang rugi bukan mereka, tapi pengundi semua.